Satu, dua, mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan satu tadi dah menerangkan tentang konsep seni bahasa dan tata bahasa. Jadi sekarang kita masuk kepada kandungan seni bahasa dan tata bahasa. Jadi kami dari kumpulan dua yang terdiri dari saya sendiri, Husna, saya Tasha, saya Anis, saya Hasha dan saya Iman. Jadi kita tengok dulu apa itu seni bahasa. Seni bahasa ni ialah penggunaan bahasa yang kreatif dan indah. Untuk apa? Untuk kita sampaikan mesej dan juga perasaan sambil membantu murid itu sendiri belajar dengan cara yang menyeronokkan. Jadi kandungan dalam seni bahasa ni ada 4, iaitu nya, la, cepu. Nya tu merujuk kepada nyanyian, la tu merujuk kepada lakonan, ce tu merujuk kepada cerita dan pu tu merujuk kepada puisi. Jadi yang pertama sekali ialah nyanyian. Melalui melodi dan juga lirik lagu, lagu tu sendiri, jadi murid tu dapat menguasai sebutan kata, memperkayakan kosa kata dan juga memahami struktur ayat dalam lirik lagu tu. Contohnya, murid menyanyikan lagu kalau rasa gembira. Jadi dalam lirik lagu tu dia boleh mencari nilai murni, kata nama dan juga kata identiti. Baiklah, kita pergi kepada lakonan. Jadi apa itu lakonan? Lakonan ni merupakan aktiviti iaitu murid ni perlu melakonkan watak daripada cerita, dialog ataupun mengikut situasi tertentu. Jadi murid ni dia boleh gunakan bahasa, intonasi serta ekspresi wajah lah untuk nak sampaikan emosi ataupun mengasuh sesuatu watak tu. Jadi tujuan ni ialah untuk nak bantu murid ni nak hayati watak serta nak sampaikan mesej cerita tu dengan lebih berkesan. Jadi contohnya murid ni dia boleh lakonkan dialog antara dua orang watak. Kiranya ada 2 orang murid kat situ untuk nak bercerita lah, nak lakonkan watak yang mereka baca. Jadi ini adalah teknik lakonan, ada 3, iaitu yang pertama menggunakan intonasi suara yang sesuai dengan watak dan emosi. Jadi contoh kalau murid ni dia buat lakonan, cikgu ni boleh bagi dia orang ni watak untuk nak gunakan intonasi dengan betul. Contoh dia dapat watak mak yang garang. Jadi dia boleh gunakan nantun suara yang kuat, muka yang marah macam tu. Okay. Jadi yang kedua, murid ni dia boleh mengaplikasikan ekspresi wajah dan bahasa badan. Jadi murid ni dia berlakon bukan duduk statik, dia boleh bergerak, buat angkat tangan ke macam mana dan sebagainya. Seterusnya, menghayati watak melalui sebutan serta gaya pertuturan. Kat sini murid ni dia boleh latih untuk sebut secara ada nada lah, intonasi, bukan secara mendatar, iaitu ada naik, ada tinggi, ada kuat, ada rendah. Seterusnya, ini adalah aktiviti iaitu yang pertama, murid ni boleh lakonkan dialog pendek daripada cerita ataupun teks, iaitu murid ni dia boleh melakonkan dialog ringkas secara ringkas untuk nak fahamlah isi cerita dan melatih sebutan tu supaya murid lain fahamlah dengan watak yang dia berlakon tu. Seterusnya, main peranan berdasarkan situasi harian. Jadi aktiviti ni boleh murid tu dia gunakan bahasa dalam konteks kehidupan sebenar seperti di sekolah ataupun di rumah. Jadi dia kan dah tahu macam bahasa-bahasa yang sering dia pertuturkan. Jadi dia boleh terapkan bahasa tu dalam lakonan mereka. Seterusnya, lakonan spontan mengikut watak yang ditetapkan, iaitu murid ni dia boleh lakonkan watak secara spontan tanpa nak lihat skrip ataupun dengan ini kalau dia boleh buat lakonan secara spontan, dapat tingkatkan lagi lah keyakinan ataupun kreativiti mereka ni, murid ni untuk nak bercakap. Seterusnya kita ada bercerita. Bercerita ini merupakan antara aktiviti lah untuk nak sampaikan cerita secara lisan kepada pendengar. Jadi murid ni dia boleh gunakan intonasi ataupun tempo, mimik muka supaya jadikan cerita yang dituturkan tu lebih menarik. Tujuan cerita ini adalah untuk nak sampaikan idea ataupun pengalaman ataupun nak memberi imajinasi lah dengan lebih jelas. Contohnya, murid ni dia boleh ceritakan semula cerita yang mereka baca ataupun berdasarkan gambar yang mereka lihat dan mencipta cerita sendiri. Okay, ini adalah 3 teknik dalam bercerita. Yang pertama, murid ni dia boleh mengawal intonasi dan tempo penceritaan. Kalau bercerita kena adalah nada dia. Contoh
dahulu. Okay, belakang tu ada tarik sikit. Nak tarik lah perhatian murid tu. Seterusnya menggunakan mimik muka dan gerak tangan. Kalau bercerita ni tak boleh duduk statik. Dia kena angkat tangan nak tunjuk burung tinggi semuanya. Burung. Okay, menyusun cerita secara teratur. Okay, kat sini adanya permulaan ataupun isi dan penunjuk ikut susunan cerita tu lah. Okay, seterusnya. Jadi aktiviti ada 3, iaitu murid ni boleh bercerita semula cerita yang dibaca ataupun dengar. Jadi aktiviti ini membantu murid untuk nak ingat kembali isi cerita serta mudahlah mereka nak sampaikan semula dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Seterusnya bercerita berdasarkan gambar ataupun ikat cerita. Jadi kalau ada gambar ni, murid ni boleh bantulah menjana idea dengan lebih baik dan susun cerita tu dengan lebih kreatif. Dan terakhir, cerita spontan dan menggunakan imajinasi murid. Murid ni juga bebaslah untuk nak cipta cerita sendiri untuk nak meningkatkan lagi daya imajinasi mereka. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada yang terakhir, iaitu puisi. Jadi puisi ni adalah karya sastra yang menekankan keindahan bahasa dan digunakan juga untuk meluahkan perasaan, idea dan juga pemikiran serta disampaikan secara berirama dan beremosi. Jadi puisi ni ada 2, satu tradisional dan satu lagi modern. Okey, puisi tradisional kita ada pantun, syair, rindam, seloka dan puisi moden sajak. Dan setiap jenis ni masing-masing ada cara penyampaian yang berbeza. Next. Jadi teknik puisi yang pertama adalah penggunaan rima dan irama untuk menunjukkan keindahan bunyi. Contoh dia kalau macam pantun, dia ada lirik dia macam pergi ke kedai, membeli ini macam tu. Lepas tu pemilihan kata yang berkesan bagi menimbulkan emosi dan gambaran yang jelas. Contoh pemilihan kata yang berkesan ni, selalunya kalau dalam puisi ni kita tak guna perkataan yang biasa. Kita akan banyak berkias dalam puisi ni. Contohnya kita nak terangkan pasal pokok yang ditiup angin, kita boleh guna pokok yang sedang menari apabila dia tiup angin. Macam tu. Lepas tu last kali pengolahan idea secara kreatif melalui imajinasi dan perasaan. Macam Penyesal pernah cakap, kalau orang tu dia punya imajinasi dia tinggi, dia tengok laut pun dia boleh buat sajak ke apa ke berdasarkan apa yang dia tengok. Jadi contoh aktiviti yang kita boleh buat adalah yang pertama, murid mendeklarasikan puisi dengan intonasi yang betul. Jadi dengan itu dia boleh menunjukkan penghayatan dan emosi terhadap puisi. Yang kedua, murid mengenal pasti rima dan tadi bahasa dalam puisi supaya dapat memahami keindahan serta maksud cirat. Dan akhir sekali, murid mencipta puisi ringkas berdasarkan tema yang diberi untuk mengandalkan lagi kreativiti dan penguasaan bahasa dalam puisi. Seterusnya kita pergi ke tata bahasa. Seperti yang telah diterangkan oleh kumpulan 1 sebentar tadi, tata bahasa ini merupakan peraturan dan sistem bahasa yang digunakan untuk membentuk kata dan ayat dengan betul. Tata bahasa ini terdiri daripada 2 aspek, iaitu morfologi dan sintaksis. Penguasaan tata bahasa penting untuk memastikan penggunaan bahasa yang jelas, tepat dan mudah difahami. Lepas tu, morfologi ni apa? Morfologi ni merupakan bidang yang mengkaji struktur, pembentukan dan golongan kata. Sintaksis pula merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Okey, morfologi, saya terangkan morfologi ya. Morfologi ni merupakan, seperti yang saya cakap sebentar tadi, morfologi merupakan bentuk, struktur dan pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. Dalam morfologi ni, ia melibatkan proses penghasilan kata melalui imbuhan, penggandaan, pemandukan serta perubahan bentuk morfem. Melalui proses morfologi, ia dapat menghasilkan kata yang berfungsi dan membawa makna yang tepat dalam ayat. Kata yang terbentuk boleh digunakan mengikut kategori seperti kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Jadi aktiviti yang boleh guru buat dalam kelas iaitu menganalisis struktur pembentukan kata. Jadi guru boleh menggunakan kaedah bongkar perkataan di papan putih. Jadi guru kena minta murid untuk kenal pasti dan pisahkan bahagian imbuhan serta kata dasar supaya murid dapat memahami
fahami cara kata itu dibentuk. Contohnya ayat membaca, perkataan membaca. Murid tu kena asingkan dengan baca. Kiranya murid fahamlah macam mana untuk memisahkan imbuhan dengan kata dasar. Yang kedua ialah aktiviti padanan imbuhan. Kat sini guru akan sediakan kad yang mengandungi kata dasar dan kad lain yang mengandungi imbuhan awalan ke, akhiran ke, atau akhiran. Kat sini murid diminta untuk memadankan imbuhan yang sesuai dengan kata dasar untuk membentuk perkataan baharu. Contohnya main apa? Kat belakang tu kosong. Jadi murid ambillah mana-mana imbuhan. Lepas tu dia talaan jadi mainan. Okey, seterusnya kita pergi pula pada sintaksis. Jadi macam kita tahu sintaksis ni fokus dia pada pembentukan ayat. Jadi dalam sintaksis ni kita akan fokus pada macam mana frasa boleh berkembang jadi klausa dan akhir sekali boleh jadi ayat yang sempurna lah. Seterusnya susunan ayat ni membantu penyampaian makna dengan jelas dan gramatis. Ayat boleh dibina secara ayat dasar dan kemudian kita pun boleh kembangkan ayat dasar tu dari berbagai jenis ayat. Dan akhir sekali penguasaan sintaksis penting untuk meningkatkan kemahiran menulis dan bertutur murid. Jadi antara aktiviti yang kita buat untuk sintaksis ni adalah analisis binaan subjek dan predikat. Jadi cikgu boleh gunakan kaedah potong ayat untuk kita pisahkan mana subjek dan predikat. Contoh dekat sini, ayat penulis budak itu sedang membaca buku. Jadi kita boleh minta murid-murid itu untuk pisahkan mana subjek dan mana yang predikat. Jadi yang kedua, kita boleh terangkan juga dekat murid tentang transformasi jenis ayat. Macam yang kita tahu, kita boleh beritahu ayat tu daripada ayat aktif ke ayat pasif. Jadi contoh macam dekat sini, Ali menendang bola, kita boleh tukar ayat tu kepada bola ditendang oleh Ali. Walaupun ayat dia ada berubah, imbuhan dia ada berubah, tapi maksudnya masih sama. Yang terakhir, bina ayat baru. Jadi cikgu boleh tekankan bahawa kata hubung ni berfungsi sebagai graf untuk menghubungkan ayat pertama yang lain dan ayat kedua yang lain. Jadi contoh macam kita buat ayat ayam membasuh kereta, emak masak nasi. Jadi kita boleh cakap ayam membasuh kereta dan emak memasak nasi. Seterusnya, kita akan beralih kepada aspek kata bahasa iaitu semantik. Jadi semantik ini bermaksud satu cabang kata bahasa yang mengkaji mengenai makna perkataan, frasa ataupun ayat berdasarkan konteks penggunaan dia. Jadi maksudnya dekat sini boleh jadi satu perkataan yang membawa lebih daripada satu makna bergantung kepada situasi dalam ayat yang digunakan. Jadi fokus semantik dan curriculum bahasa ini sebenarnya untuk membantu murid untuk faham makna sebenar makna ayat yang ditulis. Kedua, mengelakkan salah maksud makna tersebut. Dan yang ketiga, menggalakkan penggunaan bahasa secara kreatif dan juga tempat yang ini semestinya ada dalam animasi di bahasa tadi lah. Okey, jadi contoh perkataan aspek semantik yang pertama panas. Panas ni dia ada dua konteks. Yang pertama, kita boleh kalau kita faham panas ni merujuk kepada suhu. Jadi keadaan yang bersuhu tinggi. Jadi contoh ayat ni, cuaca hari ini sangat panas. Kita tahu hari tu sangat panas. Kita tahu panas tu merujuk kepada suhu. Yang kedua ialah konteks emosi ataupun suasana. Dan panas ni juga boleh dikatakan sebagai makna tegang, marah ataupun konflik. Jadi contoh ayat ni, perbincangan itu menjadi panas apabila semua orang mula meninggikan suara. Maksudnya panas ni merujuk kepada satu konflik yang berlaku. Jadi dekat sini nak bagi tahu semantik ni makna perkataan ni tak tetap. Maksudnya ada banyak, boleh jadi lebih daripada ni. Dan tetapi ditentukan oleh konteks ayat yang nak disampaikan. Seterusnya ringan. Ringan ni kita boleh bagi makna yang pertama berat yang sedikit ataupun ringan. Lepas tu contoh ayat beg ini ringan. Maksud kita tahu berat tu sedikit. Dan kedua, kesalahan itu dianggap ringan. Maksudnya tak terlalu berat. Kita tahu macam sedikit lah tu.
betul serta tanda baca yang tepat supaya penulisan ni akan jadi lebih jelas, mudah difahami dan tidak membingungkan pembaca. Jadi dalam kurikulum bahasa Melayu, ejaan dan tanda baca yang betul ni akan membentuk satu penulisan yang sangat berstandard. Dan yang kedua, menumbuh kemahiran menulis dan juga seni bahasa. Seterusnya ialah contoh actually kita boleh tengok ejaan di mana. Di mana ni kan merujuk kepada kata tanya ataupun nak menunjukkan tempat. Dan yang kedua ini ialah dimanfaatkan, iaitu merupakan satu kata kerja pasif yang ditulis rapat ataupun serangkai. Jadi kalau kita tulis di mana ni rapat, fungsi dia berlainan, betul? Ini merupakan kata seni lama dan mana ni merupakan kata tanya. Jadi fungsi dia dua tu berlainan, jadi kalau kita rapatkan salah. Dan contoh ayat ni kita boleh tengok, saya tidak tahu di mana dia tinggal. Jadi kita tahu ayat tu dia nak tanya, dia itu merupakan ayat tanya. Dan yang kedua ialah kemudahan sekolah itu dimanfaatkan sepenuhnya. Seterusnya, okey, ni adalah jenis dan contoh bagi tanda baca pula. Dia ada banyak tapi saya ambil dua je lah. Yang pertama ialah tanda nota, iaitu digunakan untuk ayat penyata. Kat sini contoh ayat dia, saya suka membaca buku. Seperti dia tanda nota tersebut. Okey, masa yang kedua ialah tanda soal, iaitu kita gunakan untuk ayat tanya. Bilakah kamu pulang ke kampung? Jadi bila ada tanda soal kat hujung, kita tahu kita nak tanya orang tu. Jadi kalau pesan kesalahan tanda baca ni semestinya memang memberi kata impak yang sangat besar dalam kita nak memahami sesuatu ayat tu. Jadi kalau kita cakap kalau kita tulis awak faham, jadi macam kita nak beritahu, tapi sebenarnya kita nak tanya. Kalau